Perjalanan diteruskan lagi di salah satu laluan penting yang menghubungkan dua negeri di utara semenanjung Malaysia iaitu Jalan K112. Laluan negeri ini memainkan peranan besar sebagai penghubung antara daerah Kulim di negeri Kedah dengan kawasan seberang perai utara di Pulau Pinang. Apabila memasuki sempadan Pulau Pinang, jalan ini dikenali pula sebagai laluan negeri P112. Bagi penduduk tempatan, Jalan K112 bukan sekadar jalan biasa, ia merupakan laluan harian yang digunakan oleh ribuan pengguna jalan raya untuk bergerak antara Kedah dan Pulau Pinang, sama ada untuk bekerja, belajar, berniaga ataupun menjalankan urusan harian. Jalan ini menghubungkan Bandar Padang Serai secara terus ke Bandar Tasik Gelugor. Disebabkan kedudukannya yang strategik, laluan ini menjadi antara jalan utama bagi penduduk yang berulang-alik antara negeri, khususnya mereka yang bekerja di kawasan industri dan bandar di Pulau Pinang. Sepanjang perjalanan, pengguna jalan akan melalui beberapa kawasan penting termasuk kawasan komersial seperti Taman Serai Wangi. Di sini juga terdapat persimpangan dengan beberapa jalan negeri lain termasuk Jalan Negeri K183 yang membantu menghubungkan kawasan perumahan, premis perniagaan dan laluan tempatan berhampiran. Suasana di sepanjang Jalan K112 memperlihatkan gabungan antara pembangunan bandar kecil dan kawasan luar bandar. Ada bahagian yang dipenuhi deretan kedai serta kawasan perniagaan, manakala sebahagian lagi masih mengekalkan suasana kampung dan kawasan hijau yang cukup menenangkan. Dari segi trafik, laluan ini boleh dianggap agak sibuk terutama pada waktu pagi dan petang. Ini kerana ramai penduduk menggunakan jalan ini untuk berulang-alik antara Kedah dan Pulau Pinang setiap hari. Kehadiran motosikal, kereta persendirian, lori kecil dan kenderaan perdagangan menjadikan suasana jalan sentiasa aktif. Walaupun trafik kadangkala meningkat pada waktu puncak, Jalan K112 tetap menjadi laluan penting yang membantu melancarkan hubungan ekonomi dan sosial antara kedua-dua negeri. Bagi peminat rakaman dashcam dan dokumentari jalan raya, laluan ini menawarkan pengalaman perjalanan yang menarik kerana ia memaparkan perubahan suasana daripada kawasan bandar kecil menuju ke kawasan luar bandar utara Malaysia. Perjalanan di sini memperlihatkan kehidupan sebenar masyarakat yang bergantung kepada jalan ini setiap hari. Jalan K112 atau Jalan Padang Serai Tasik Gelugor mungkin tidak seterkenal lebuh raya utama negara, namun ia tetap menjadi salah satu laluan penting yang menghubungkan komuniti, pekerjaan dan kehidupan harian penduduk di Kedah dan Pulau Pinang.